Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni Aisyah buka cerita. Nah, tujuan homestay bukan. Hari ni Aisyah dekat KL, Bukit Bintang. Sekarang ni Aisyah nak tunjuk kat korang Aisyah makan Damaskus. Okey, ramai gila orang nak beratur panjang. Susah. Tapi ada juga orang kata cepat je. Nak sampai ke sana. Tapi tak tahulah cepat ke lambat kan. Okeylah, nanti kereta dah sampai kat depan sana kita sambung lagi, okey? Tapi yang penting sekali cantik. Kena dia tengok, okey? Okay guys, sekarang kita dah sampai. Okay, tapi kita kena naik tangga. Tapi tak boleh naik lift. Tapi cantik lah macam hotel. Memang cantik sangat. Bawang ni sejuk pula tu. Takut cantik. Okay, kita dah sampai dah. Ni tempat kita. Nampak kita seorang je. Dia ada bagi menu sekali. Menu dia ada macam-macam lah. Yalah. Mana yang lain? Okay, pengotor besar. Apa perlunya tengok ini? Guys, dekat restoran Damaskus ni, dekat Bukit Bintang, semua makanan yang sedap-sedap. Ada nasi biryani, semualah ada kat situ. Okey, sekarang ni Aisyah dah habis makan. So, Aisyah sampai sini je kot kita punya video. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye, Assalamualaikum.